Exco Pemuda Amanah Fadli Umar Aminul Huda menyifatkan himpunan turun Anwar yang bakal berlangsung pada bulan hadapan sebagai tidak lebih daripada gimik politik sahaja. Kami melihat himpunan turun Anwar bukan sebagai suara rakyat tetapi gimik politik daripada kekecewaan segelintir pimpinan pembangkang. Ketika rakyat sedang menikmati hasil pemulihan negara, mereka memilih jalan pesimis yang tidak selari dengan realiti. Kami melihat himpunan ini bukan desakan rakyat tetapi helah politik untuk menutup kegagalan sendiri. Ketika rakyat perlukan kestabilan dan solusi, mereka diajak turun ke jalan dengan retorik kosong. Fadli membandingkan prestasi kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinan kerajaan di bawah Perikatan Nasional. Di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia menunjukkan kemajuan. Keluaran dalam negeri kasar suku pertama 2025 berkembang 4.4%, inflasi kekal rendah sekitar 1.4% dan kadar pengangguran menurun ke paras 2.9%, terendah sejak pandemik. Penjimatan lebih RM4 bilion hasil rasionalisasi subsidi telah diagih semula kepada golongan rentan. Isu harga telur yang dulu mencetus panik kini terkawal. Di bawah Kementerian Pertanian yang diterajui YB Muhammad Sabu, harga telur distabilkan sekitar 42 sen sebiji dan bekalan kembali stabil, jauh lebih baik berbanding zaman PN memerintah. Era pemerintahan PAS dan Perikatan Nasional menyaksikan dasar ekonomi bercelaru, pelabur lari dan tiada hala tuju jangka panjang. Negeri-negeri di bawah PAS kekal ketinggalan dalam banyak indikator sosioekonomi. Ironinya, sehingga kini Perikatan Nasional masih gagal menamakan calon Perdana Menteri mereka. Himpunan ini pula hanya digerakkan oleh PAS. Adakah ini petanda bahawa PAS mula meninggalkan bersatu? Kami mencabar pimpinan PAS jika benar yakin kerajaan ini gagal, tampil ke pentas debat terbuka. Jangan sembunyi di balik ceramah. Mari bicara dasar, data dan hala tuju secara terbuka di hadapan rakyat.